Dulu orang cakap viral tau, sotong selambak sana, sotong selambak sini. Tapi aku pergi sana tutup, dia yang masih relevan lagi. Dia je yang masih ada. Dia orang kata nasi lemak sotong sekapal dia ni best kat sini tau. Jom kita try. Banyak sotong dia memang sekapal ni dekat Tangkak punya jantas. Sebelah sekolah SK Kesang ni, kita makan dekat sini. Jom. Kau sampai-sampai je, order dulu bang. Lepas order nanti dah siap, dia hantar dekat meja kau. Banyak menu-menu rare kat sini tau. Sebut je Faris Kitchen, dah 18 tahun dia dengan menu-menu rare dia kat sini. Yang selamat-selamat sekapal-sekapal ni. Orang Muar, orang Tangkak memang untung lah. Faris Kitchen masih ada lagi nasi lemak sotong sekapal. Geng, dengan harga RM26 kau tengok besar ikan dia gedabak macam ni. Dia memang kat sini sekapal gedabak besar-besar kat sini. Yang penting sambal dia nanti kita rasa. Anak-anak kau yang suka ayam-ayam macam popcorn tu kan, ni dia. Test dulu. Roti John cheese sekapal. Aku sini tengok abang tu buat depan-depan tadi. Penuh cheese dia. Semua ni memang dia buat kat depan-depan korang, bukan dia buat dekat belakang. Korang tengok je, dah terliur tau. Ini pun memang meletup tau. Roti John cheese sekapal. Ini kalau makan tempat panas tadi memang tarik sampai langit tau. Kena try bang. Nalar ke. Pilihan nombor 1 dia memang nasi lemak sotong sekapal ni bang. Yang aku boleh puji dekat sini, cara dia goreng tu memang sempurna. Kau tengok je ikan siakap ni. Dekat luar dia garing bang. Dia punya tepung tu semua. Tapi dekat dalam lembut bang. Menangkap. Untuk sambal dia bang, kau tengok light-light budak kecil pun boleh makan. Ni bukan AI tau, ini real. Untuk air kita ada green tea, lepas tu ada Ribena lychee, ni best. Kena try jagung Jakarta, ada isi dia. Layan Char Kway Teow pun best bang. Jadi tak hairan lah kalau regular customer dia asyik repeat je dekat sini. Nak datang sini lebih tepat, kau waste je SK Kesang Muar, confirm sampai. Nasi lemak sotong sekapal.